Kita selalu dengar kawan-kawan kita cakap, dia tak ready nak tunaikan umrah. Ada yang takut tak cukup ilmu, ada yang takut tak nampak Kaabah. Video kali ni aku bawa kawan aku Telur untuk tunjukkan yang sebenarnya umrah ni best sangat. Laju! Ya berbakar, 5 riyal. Dan bukan sekadar ibadah semata-mata, tapi tempat untuk kita lebih kenal Nabi kita. Hey, Assalamualaikum. Selamat datang ke Mekah Al-Mukarramah. Pagi tu dari Al-Ula kita orang bergerak ke Madinah train station untuk naik kereta api ke Mekah. Alhamdulillah, sampai ke train station kat Madinah ni untuk kita buat umrah sekejap lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kam rial. 25 riyal. 25 rial. Turun je daripada kereta. Ada banyak orang tunggu dekat sini tau. Tolong kita tolak troli kita masuk ke dalam. Tapi dia charge lah dalam 25 rial. MKM. Dahsyat. Dia punya train station dah macam airport lah. Memang besar sangat tau. Kalau nak pergi buat umrah naik train ni, memang senang kalau kita tukar ihram dekat train station terus ataupun kat hotel je senang. So naik je train nanti terus boleh niat apa semua dalam train sebelum sampai ke Mekah. Kita dah ready untuk umrah. Bismillah. Labbaik Allahumma labbaik. Tak sabar. Ni saya masuk kat tak terjatuh. Macam tu je. Oh, so kalau waktu semayang macam ni punya keadaan, tak jatuh lah? Tak akan jatuh. Ni kalau naik train ni memang leceh sikit lah sebenarnya sebab kita kena bawa semua beg-beg kita ni untuk naik train sekali. MKM dah sediakan tiket train untuk kita. So kita just tunjuk ke QR code ni. Dan kita boleh masuk dalam ni. Alhamdulillah. Lepas. Nak pergi umrah. Kalau kita tengok train dia memang macam Shinkansen kat Japan tu. Dia punya depan tu pun macam itik punya sudu. Train dia sebenarnya sangat sistematik lah. Tengok, bila masuk je dia tempat letak beg. Oh sini Pandai. Naik train ni dah boleh jimatkan hampir half tau time kita. Kalau naik bas daripada Madinah ke Mekah dalam 5 jam. Tapi kalau naik train ni 2 jam setengah dah sampai Mekah. Baikah? Umrata. So kita dah sekarang ni dah berada dalam 13 pantang larang ihram. Kena jaga jangan kita jumpa nampak dalam mata. Baik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Lepas kita niat umrah tu kita disunatkan talbiyah. Lepas tu kita dah kena jaga pantang larang ihram. Tak boleh buat yang 13 pantang larang tu lah. Memang kena check betul, takut terlepas. Lagi sejam lebih dah sampai Mekah. Ay, tak percaya kan. Dekat sangat dah. Tempat impian. Apa yang aku rasa beza naik train ni dengan naik bas, dalam train ni dia tak ada orang yang talbiyah sama-sama. So dia rasa macam off sikit rasa dia. Kalau kita naik bas, ramai-ramai lah. Satu bas talbiyah sama-sama. So kita rasa semangat, kita rasa macam lagi best. Dekat dalam train ni tandas pun ada tau. Tapi tandas dia kecil lah. So kalau korang pakai ihram memang kena jaga-jaga sebab takut terkena kain-kain kena najis ke. So kena careful sikit Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Kat dalam train ni pun ada kafe. So kalau macam kita penat nak minum air kan, kita boleh pergi beli kafe kat situ. Assalamualaikum. Do you have menu? Yes. 10 riyal. Syukran. Alhamdulillah kita dah sampai kota Mekah untuk buat umrah. Sekarang pukul 3 petang. Kita bertolak tadi pukul 12.30.
Dia walaupun dah banyak kali aku datang sini, dah 3 kali, tapi setiap kali datang memang sama je perasaan dia. Memang dada naik ketat, memang rasa macam berdebar-debar sikit sebenarnya. Assalamualaikum, MKM. Fikri. Keluar je daripada pintu train station ni ada banyak lah taksi-taksi kat sini. Kam Riyal tu Masjidil Haram. 60. Kalau kita ambil taksi dengan diorang untuk ke Masjidil Haram, dia charge RM60. Tapi kalau kita tengok Uber dekat sini, RM40 je. Tapi kita orang pergi dengan MKM kan sebab senang. Diorang settlekan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bila kita sebut lafaz kalimah talbiyah ini, kita sebut labbaik Allahumma labbaik. Maksud labbaik ini adalah maksudnya kita kata aku sahut panggilanmu ya Allah. Seumpama Allah panggil kita, Fikri, datang sini Fikri. Kita jawab dekat Allah, labbaik Allah, labbaik Allah. Kita jawab, aku datang ya Allah. Sampai. Alhamdulillah. Dekat Mekah ni kita orang stay dekat Hotel Movenpick. Alhamdulillah betul-betul dekat depan Masjidil Haram. Dekat Clock Tower. Teluh. Okey, dengar Nanti bila masuk daripada lobi, ni biliknya. Lepas tu nombor bilik 719, kejap lagi kita jumpa kat lobi. Kita akan stay sini untuk 5 hari. Assalamualaikum. Lawa. Oh, sedap hati dia. Macam ni lah, bilik dekat Movenpick. Kalau kita stay dengan member, kita boleh ambil katil asing macam ni. Tapi kalau dengan bini, kita ambil katil queen kan. Wow. View. View. Comel bah, view bangunan je. View bangunan. Masya Allah. Ingatkan Movenpick je Masjidil Haram view dia kan. Punya view bangunan je, tak apa lah. Sebab hotel ni, dia walaupun view tak ada, tapi best sebab dia dekat sangat dengan Masjidil Haram tau. Turun je 5 minit, dah sampai Masjidil Haram. Oh, sedapnya telur. Sedapnya. Memang Lembut malam. memang tilam Movenpick ni epic lah. Tapi itulah, kita datang sini bukan nak rasa tilam sedap ke tak, hotel selesa sangat ke tak, nampak Kaabah ke tak, view. Kita kena set mindset kita datang sini nak buat umrah ke nak rasa bilik hotel sedap-sedap kan. Jom kita buat umrah. Jom. Haji. Jom. Umratan Taubatan Nasuha. Alhamdulillah, sekarang kita ada dekat kota yang paling suci di dunia, yang seluruh umat Islam dalam satu dunia ni sujud menghadap dekat sinilah, Mekah Al-Mukarramah. Kita diberi kesempatan, alhamdulillah dapat datang lagi kat sini. Mekah ni sebenarnya bukan saja tempat ibadah tau, tapi bila setiap langkah kita kat sini penuh dengan sejarah. Macam kat belakang tu, rumah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Dekat sebelah ni Kaabah. Tapi dekat belakang sana rumah kelahiran Rasulullah dengan rumah Saidina Khadijah. Memang kalau Rasulullah nak datang rumah Saidina Abu Bakar, dia kena merentasi, dia kena datang melalui Kaabah baru sampai ke rumah Saidina Abu Bakar. Dekat belakang aku ni ada satu bukit, nama dia Bukit Abu Kubais, yang mana mukjizat Nabi belah bulan. Masa tu musyrikin Mekah tak percaya tau yang Nabi ni Nabi. So dia minta Nabi buktikan dengan kuasa Allah, Nabi belah bulan tu, and then satu bulan tu berada dekat atas Bukit Abu Kubais ni. Bapak dia sekarang dah jadi istana tempat ni, istana raja. So kalau macam orang VIP sultan-sultan ke, mungkin dia boleh duduk dekat atas dalam istana ni. Kalau kita jalan-jalan kat sekitar kota Mekah ni tak tahu cerita-cerita ni, memang kita akan rasa kosong, macam kenapa special sangat tempat ni. Tapi kalau kita tahu cerita-cerita tu, best tau. Setiap langkah kita jalan kat ni, kita rasa macam kebesaran Allah tu memang real lah. Jom kita nak pergi tawaf ni sebenarnya sebab dah lambat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bismillah, ya Allahu Akbar. Alhamdulillah, aku bersyukur sangat dijemput lagi datang sini. Walaupun aku banyak dosa dengan Allah, tapi aku mesti dijemput datang sini.
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sekarang kita ada kat tempat yang paling suci di dunia, depan Kaabah. Ramai orang bukan Islam salah faham tau. Dia ingat kita sembah Kaabah. Tapi sebenarnya Kaabah ni bukan kita sembah, tapi ni simbol penyatuan seluruh umat Islam. Bila kita sembahyang, kita sujud menghadap Kaabah. Dan hari ni kita pakai ihram yang serba putih supaya kita ingat akan kematian tau. Ni macam kain kafan. So semua orang kat sini pakai kain yang putih yang sama. Tak kira siapa-siapa yang ada pangkat ke, raja ke, keturunan, semua akan pakai ihram yang sama, menandakan kita akan mati satu hari nanti. Walaupun kita tengok sejuta kali gambar Kaabah pun, tapi perasaan bila ada kat sini tak sama tau. Tempat ni tempat yang sangat berkah, ya Allah. Orang menangis, minta ampun, minta doa dekat sini. Percayalah, untuk aku sendiri pun almost 90% semua yang aku minta dimakbulkan. Kat sini memang sangat-sangat mustajab untuk doa. Kita tawaf Kaabah 7 pusingan ni bukan saja-saja tau. Kalau kita fikir balik, seluruh langit alam semesta, planet-planet ni dia berputar ikut paksi dia. Sama juga macam tawaf ni. Kita berpusing 7 kali minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. And dekat atas Kaabah tu ada satu tempat nama dia Baitul Ma'mur, dekat atas Arash. Dekat situ setiap hari 70,000 malaikat tawaf dekat atas Arash ni. Allahumma salli ala Muhammad. Masa tengah tawaf ni, kita disunatkan untuk iktibak tau, buka bahu sebelah kanan. Tapi aku dah habis umrah sebenarnya. Aku just nak tunjukkan macam mana keadaan umrah ni. Sebab tu aku tak iktibak tau. Aku tak plan nak buat video detail pun untuk umrah ni sebenarnya. Sebab aku dah pernah buat video detail juga yang dalam video sebelum ni. Kali ni aku nak cerita simple je pasal umrah ni. Kalau nak tengok video full, boleh tengok dalam video yang lepas aku. Ya Allah Tuhanku, kau berilah kesempatan untuk semua orang Islam dalam dunia ni, yang tengok video ni ke yang tak tengok video ni, diberi kesempatan untuk datang sini, rasa sendiri perasaan dia, dan makbulkanlah semua doa orang untuk sampai ke sini. Semoga ni bukan kali terakhir aku sampai sini, ya Allah. Kau jemputlah lagi untuk aku datang bersama orang-orang yang aku sayang, bersama semua orang Islam yang ada dekat atas muka bumi ni, yang tengok video ni, yang tak tengok pun, kau jemputlah ya Allah, jemputlah, pemudahkanlah. Amin amin ya rabbal alamin. And hari tu aku dapat rezeki solat maghrib betul-betul depan Multazam. Ni kita nak pergi ziarah sekitar Masjidil Haram. Tabassur maklum Tariq? Maklum tak? Dekat Mekah ni ada tempat nama dia Jannatul Ma'la. Tempat ni sebenarnya tempat dikebumikan Sayyidatina Khadijah, Abdul Muttalib, Abu Talib, semua bapa saudara Nabi, keluarga Nabi yang ada dekat Mekah ni dikebumikan dekat sini. Kubur dia simple je. Tak ada batu nisan, tak ada apa. Ada tanda punya kubur memang letak batu gitu. Tak tahu kenapa dekat kawasan Saudi ni memang dia orang tanam tak ada tanda tau. Mungkin untuk elakkan bid'ah kot. Kalau ada tanda mungkin orang akan ambil dia punya pasir ke apa kan. Kita dah sampai ke Masjid Jin, di mana tempatnya surah Jin diturunkan. Dekat Masjid Jin ni lah berlakunya kisah macam mana Nabi Muhammad Islam kan banyak jin tau. Ada satu kisah tu, Nabi Muhammad jalan dengan sahabat Nabi, and then Nabi Muhammad lukis petak atas pasir and suruh sahabat Nabi tu jangan keluar daripada petak tu. Sahabat tu cakap dia nampak ramai orang datang mengerumuni Rasulullah. Jin lah sebenarnya tu, kulit dia gelap-gelap sikit. Itulah dekat sinilah kejadiannya. Sekarang dijadikan masjid dekat sini. Seronok sebenarnya jalan-jalan kat sekitar kota Mekah ni. Kita dapat tengok sejarah, sirah, dan kita dapat kuatkan stamina badan kita untuk hiking Jabal Sur. Ya, Malaysia. Itulah buktinya bumi kita ni bukan manusia je yang huni. Ada benda-benda yang lain yang kita tak nampak juga. Bila dah habis ziarah kat Mekah ni, kita boleh datang dekat Museum Al-Mudi. Dekat sini dia ceritakan macam mana budaya Arab ni, apa semua, segala binaan-binaan dia. Kalau anak kita tahu. Anak saya peminat.
di atas rumah Arab zaman dulu. Ini kedai bahasa Arab dukkan. Dekat dalam Museum Al-Mudi ni tak ada apa sejarah kisah Nabi pun. Tapi dekat sini dia ceritakan macam mana Arab Badui zaman-zaman dulu. Rumah dia buat daripada tanah liat apa semua, telaga. Jalan-jalan tengok budaya orang kan. Dah ala-ala kita ziarah umrah, kita tengok sekali budaya orang. Best. Sekejap tak ada. Semayang. Assalamualaikum. Kemah molek dia punya binaan ni. Tak tahu guna dia buat. Pakai seluk ke? Seluk ke tanah liat ke benda. Dengan pelepah kurma. Sini lah tempat semayang dia zaman-zaman dulu, zaman Arab dulu. Jadi kalau hujan ni tak tahulah macam mana. Lapar perut lah pula. Lapar, Beb. Main perata, Beb. Buat apa, Beb? Perata. Perata. Boleh. Je, boleh. Orang Kelantan. Boleh Kelantan di mana-mana. Oh, 5, Beb. 5. Buku tepi. Ambil air peluh lah. Genyih guna air peluh. Biar sedap, biar orang rasa nak lagi. Oh, penat tak lelaki yang masuk. Lagi bini nak balik. Deras sikit, Beb. Lambat lah ni. Oh, tak acur lagi ni. Kau lapar ni. Apa cakap Kelantan ni? Biasa. Ni kapal selam ni. Dulu dah ada kapal selam. Tu kat India. Oh, ni untuk buat cheese lah aku rasa. Dia macam ni kan, dia tak susulan ni. Pernah tengok? Lepas tu dia macam aku rasa lah. Dia buat air. Aku rasa dia buat cheese. Macam tau, bangsa Arab ni punya meniaga dulu memang pakai yang seberada je. Dia bina daripada tanah liat. Bang, jual benda bang? Jual kasut. Jual kasut. Kasut benda ada? Kasut kulit, kasut kulit. Adidas ada Adidas. Adidas boykot. Oh, boykot. Boykot. Kita ada selipar MKM. Oh, banyak semua brand MKM. Boleh jadi. Oh, nak MKM Pay? Boleh? Boleh. Oh, Boleh. Tak ada Alhamdulillah. masalah. Kipas hilang kena curi, kipas tau. MKM kena buat ni. Boleh ada orang peminat ni, ada demand. Oh, MKM. Molek. MKM. Dah. Mari susu unta. Anybody home? Saya buat abang, bukan saya. Duduk. Masya Allah. Apakah dosa kau? Itu anjing. Seram gila tempat ni dah. Apa ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Masya-Allah. Masya-Allah. Settle Museum Al-Mudi. Dia macam confused sebenarnya. Ni museum apa sebenarnya? Macam semua benda dia letak sini. Dia macam budaya lah, peradaban zaman-zaman Arab dulu. Apa yang dia pakai, apa yang dia selalu gunalah seharian dia. Tapi tiba-tiba ada mumia. Tiba-tiba ya tu, ada anjing kat situ, ada harimau macam. Tak tahu dia nak buat apa sebenarnya museum ni. Tapi best lah, pengalaman yang best lah tengok ke Arab ni macam mana budaya dia. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz. Pak Ustaz dah kena sumpah dah. Boleh kata tiap-tiap bulan aku keluar travel pusing dunia. Sampai ada yang tanya aku, tak penat ke Fi asyik kena tukar duit banyak-banyak dengan cash bersepah macam-macam currency? Hey, come on. Zaman sekarang mana main pegang cash berkepuk lagi dah? Almost semua negara aku pergi,
Aku boleh spend selamba je, tak payah pening cari money changer. Dalam satu apps ni je boleh hold macam-macam currency. Kita boleh convert berapa yang kita perlukan je. Sebab semua transaction aku memang aku rely dekat Wise. Nak bayar guna currency negara yang kita pergi tu pun tak pening kepala. Sebab rate dia ikut mid market rate and fees dia semua transparent upfront. Wise ni best sebab langsung tak ada hidden fees. Make sure claim kat Wise ni dulu. Free je dekat invite link yang aku letak dekat bawah. Petang tu kita orang balik semula ke Masjidil Haram untuk solat asar dekat sini. Macam inilah keadaan setiap kali waktu semayang dekat Masjidil Haram. Orang ramai sangat, berpusu-pusu nak masuk dalam masjid ni. Kalau macam kita ada kemampuan, kita cuba masuk dalam Masjidil Haram. Tapi kadang-kadang kita datang lambat sangat, dia dah tutup. Paksa kita semayang kat luar-luar ni je. Wah, memang dah penuh. Tak ada space langsung ni. Tahu macam mana kita nak sembahyang. Memang lega sangat lah dapat solat asar dekat Masjidil Haram. Dekat sini ramai orang berebut-rebut nak masuk ke dalam masjid ni sebab nak dapat pahala 100,000. Siapa yang semayang dalam Masjidil Haram dapat pahala 100,000 pahala. Compare dengan kalau kita semayang kat rumah dapat 1 je pahala. Rugilah korang kalau 5 kali semayang kat sini dalam bilik. Oh, sangat rugilah. Ambil peluang ni. Macam inilah suasana petang dekat pekarangan Masjidil Haram. Memang ramai sangat orang. Ada yang pakai ihram, ada yang berdoa kat tepi ni, ambil gambar, ada yang cari makan. Clock tower dekat Mekah ni clock tower yang terbesar yang ada dekat dunia ni. Tinggi dia 600 meter, lagi tinggi daripada KLCC. Kalau dari jauh kita boleh nampak jam ni sejauh 17 km tau. So dia macam jadi panduan untuk seluruh orang kawasan Mekah ni untuk solat. Tapi walaupun kau rasa sesak sekarang kan, kau rasa sesak, crowded, stress kan, tapi confirm nanti kau dah balik Malaysia kau akan rindu suasana ni, serius. Bila lalu kat pekarangan masjid ni, kita boleh tengok lah macam-macam gaya orang datang untuk menunaikan umrah tau. Ada orang datang dengan cara senang, duduk hotel 5 star, tapi ada juga orang yang duduk tepi-tepi ni, kadang-kadang tak ada rumah, tak ada hotel, mandi kat tepi-tepi. Kesian lah, kesian. So kita bersyukur lah. Kadang-kadang kalau macam hari Jumaat ke apa, kita boleh buat sabil. Sabil ni kita boleh beli, kita boleh bagi duit dekat kedai-kedai makan, and then dia orang akan arihkan makanan dekat orang-orang kat sini. Duit kita yang kita cari tu jangan kedekut. Kita bagi je kat diorang. InsyaAllah kita akan dibalas. Alhamdulillah. Jazakallah. Itulah sebenarnya sifat orang Islam yang sebenar tau. Bismillahirrahmanirrahim. Tip dia kalau macam tak nak sakit tekak macam telur, jangan minum air zam-zam yang sejuk tau. Sebab kat sini panas kering tau. Bila kita minum air zam-zam yang sejuk macam ni, dia macam sakit tau tekak kita. Kok kering bawah, batuk. Kau tubik dah aku. Lagi 20 minit langsung maghrib. Tingkat atas Masjidil Haram ni memang lagi best sebab dia tenang, tak crowded kan. Rasa seronok je nak beribadah je. Angin macam ni memang best lah, outdoor. Outdoor punya, kebetulan pula cuaca baik hari ni. Kita jangan sia-siakan peluang ni, kita baca Quran, apa ngaji, buat ibadat, solat sunat kan. Sebab semua amalan kita kat sini digandakan 100,000 kali. Segala dosa-dosa kecil kita boleh terhapus dengan buat amalan sunat. So kat sini kita buat amalan sunat banyak-banyak, insya-Allah dosa-dosa kecil kita terhapus.
Cok Rafiq cantiknya. Betul tak pernah terbayang di depan mata. Malam-malam dekat Kota Mekah ni kita boleh jalan-jalan dekat pekarangan masjid ni memang meriah sangat-sangatlah. 24 jam memang ada orang, tak pernah cuti pun kawasan ni. Walaupun sekarang pukul 11, pukul 12 malam, mall tak pernah tutup pun dekat sini. Al-Baik buka, KFC buka, semua 24 jam. Sakit tekak nak cari ubat. Ubat bapak mahal 100 lebih riyal. Sebenarnya kalau kita solat kat pekarangan masjid pun tak ada masalah sebenarnya sebab diorang memang sentiasa bersihkan kawasan ni daripada tahi burung, daripada slipper kita. Ke barai dah cari minyak wangi 3 jam. Habis kedai minyak wangi, baru lagi tarik masuk kedai kain. Aku malas nak beli kain. Tu lah, sekarang dah pukul 12 lebih lah. 12 lebih dah? Dah 12 lebih. Nak balik dulu, nak subuh esok. Lepas tu nak buat umrah lagi sekali untuk kali tak akhir. Penat lah. Ada dekat sebelah saya? Ada. I'm so tired. Oh, finally dapat balik. Dapat balik bilik. Aku nak balik bilik aku. Nak tidur. Aku nak... Patut spek. Hari ni plannya Ustaz ajak kita pergi ke Taif sebab ada sejarah Nabi pernah berdakwah kat sana. Dari Mekah naik kereta macam ni ambil masa 1.5 jam untuk sampai ke Taif. Taif ni selain cantik, sebenarnya kat sini ada banyak sengat sejarah. Nabi kita pernah datang berdakwah dekat kawasan ni. So kita datang sini, kita ziarah untuk kita kuatkan iman kita. Kota Taif ni dikelilingi dengan batu-batu kasar macam ni. Besar, tajam, keras. Nabi kita dulu berdakwah datang kat Taif ni, lari kena halau, kena kejar dengan orang Taif ni. Lalu atas batu-batu macam ni. Pengorbanan seorang Nabi, Nabi Muhammad SAW untuk sebarkan Islam. Tempat pertama kita orang singgah kat Taif ni, Masjid Adas. Nak pergi ke Masjid Adas ni, tengok betapa ramainya orang beratur nak masuk ke masjid tu. Masjid ini dinamakan dengan nama Masjid Adas kerana disandarkan dengan seorang hamba namanya Adas. Dekat Nabi, dia berlutut dekat Nabi. Kita sekarang betul-betul depan Masjid Adas. Ni Masjid Adas yang peristiwa Rasulullah datang ke Taif. Ini baginda menyuruh dekat kebun anggur sebabkan ramai orang Taif baling batu kat Nabi apa semua. Nabi menyuruh dekat kawasan ni lah. And then ada seorang pekerja kebun ni nama dia Adas. Dia tolong Nabi. And sejak masa tu dia dengar Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia tanya, wah indahnya kalimah tu daripada mana? Finally Adas masuk Islam. Inilah tapak paling bersejarah yang ada dekat Taif ni. Tahulah macam mana nak masuk ni sebab ramai sangat berebut semua. Allahu Akbar. Oh, kecil je dalam tu. Memang muat untuk berapa orang je. Rasa macam tak sampai 50 orang je muat. Tapi alhamdulillah kita dapat tengok sejarah Nabi diselamatkan oleh Adas daripada kaum Taif. Aku rasa memang rugi lah datang Taif tak datang kat masjid yang bersejarah ni. Kat luar Masjid Adas ni ada banyak tau jual-jual buah-buahan, ada kedai-kedai makan kat sini. Ya berbakar 5 rial. Oh, tak garam. 5 rial manis. Semua dia bagi free bila nak untung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Kat luar ni macam pasar dah ni tengok ni. Masjid kau kan? Bila kita cakap pasar Arab, semua orang akan ingat padang pasir. Tapi kita memang tak expect dekat Taif ni si ada ladang strawberry lagi. Wah, dia tak rasa macam Arab dah kat sini tau. Dia rasa macam era ala-ala Europe sikit. Apa bunyi itu pala teleng. Ayam Arab pun cakap tak bunyi Arab. Nak main dengan
aku. Taif ni kawasan tanah tinggi sebenarnya. Cuaca dia sejuk je macam kat Cameron. Jadi memang subur sangat untuk diorang tanam pokok strawberry. Assalamualaikum. Kam Rial. Kita boleh makan strawberry yang ditanam dekat sini, fresh katanya. Satu ni RM30. Bapak mahal. Ambil yang bergizi. Nah, jazakallah. Dia bagi penutup. Kita dapat ni sekali free gift. Alhamdulillah. Make sure basuh dulu strawberry sebelum kita makan. Daki-daki siapa pemetik tu. So kita tak tahu macam mana. Ada ulat-ulat ke kapogan semua dalam ni nanti. Strawberry dia besar jin tu. Merah-merah. Menyala. Harap manis. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dah. Strawberry memang rasa crispy macam makan apple kan. Tak ada manis sangat-sangat. Dia macam masam sampai manis. Strawberry kita tak manis macam ni. Makan pun bunyi kruk-krak. Sebabkan RM30 kan. Batang-batang pun kita makan. Dah, not bad. Boleh try. Siapa datang Taif boleh try strawberry Taif. Nama je Strawberry Park, tapi rupanya macam-macam lagi ada dekat sini. Aku rasa macam ni lah Spiderman tengok dunia ni. Kau ingat best ke jadi Spiderman? Pening lah tengok dunia tunggang terbalik macam ni. Tinggi sangat nak ambil slip aku mana ni. Kita dalam Puma besar lah kat sana ni. Ada macam-macam aktiviti lah. Ada zoo tu, mini zoo kan. Boleh masuk kan? Wah, Mai. Tiba kita sambut dengan burung kakak tua. Tengok bulu-bulu burung ni, dia macam pakai jaket tau. Alah, terbang dah. Not bad lah dekat Strawberry Farm ni sebab dia ada macam-macam. Bukan strawberry je. Ada taman burung, mini zoo, macam-macam lah. Cantik. Semua haiwan-haiwan kat sini semua jinak-jinak. Aku rasa kalau bawa anak kat sini memang best sangat. Macam kita dah siap umrah apa semua, datang sini kita beli jiwa anak kita pula. Main dengan arnab, main dengan burung. Hi, how are you? Mak Ais muka? Mak Ais muka? Tarik rambut dia. Aku dah berkawan dengan burung kat sini. Jangan ganggu aku je macam Naruto. Betapa kat Gunung Myoboku. Itu perasaan anda? Aku takut ni. Dia bengkok. Dia bengkok. Dia bengkok tapal ni. Ya. Rasa turun. Wah, sudut nano. Ada tak? Nano. Rasa basuh belum ni. Tahu lah, kena tanya ustaz nanti. Sah sama yang kita ada bulu-bulu burung. Hidup ke semua ni? Tengok tu, apa benda ni? Kesian kat sebenarnya dia orang kena kurung dalam kotak kaca macam ni, tak boleh keluar, tak bebas tapi tu lah. Kalau tak kita dapat tengok kan. Jom. Ada banyak kedai-kedai dalam ni rupanya. Ada macam-macam, ada jual kunafa. Macam-macam lah souvenir ada jual dekat sini. Kolon. Oh, wanginya. Uish, bau perempuan. Ni untuk telinga sejuk tau. Bukan telinga babi. Kalau telinga babi, Exit? Ya. Exit, okey. Syukran. Syukran kita akan dapat Afwan. Afwan tu sama-sama. So Safwan Bersama-sama. sama-sama. Masa on the way ke masjid tadi, kita orang ada nampak macam theme park dekat sini. Jadi kita orang request kat ustaz nak stop kejap kat sini alang-alang.
Oh, sejuknya ya Allah. Seorang je pakai. Aku tak expect dah sejuk macam ni. Bawa hujan pula. Kuala Lumpur? Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. Ya. I have every year I go 3 times. Go Ipoh. Ipoh. No Ipoh? Ya, nice teeth ah. Huh? So Yeah, white, yeah. smile. Putih gigi dia. Okey, assalamualaikum. Pandai jaga gigi. Kan kelorak kot. Dah pengalaman kabel car dekat Taif. Wah, tempat sejuk ni ya Allah. Ya Allah. Tinggi boh. Arab Saudi ni dia banyak buat tarikan tau dekat Taif ni. Kaki ketul. Kaki ketul muncul. Muncul aku bengok dulu tadi. Faham makan. Aduh, sebab tadi ketuk dah sikit. Oh, dengung kepala. Kena lain liur banyak. View daripada atas kabel car ni, dia boleh nampak seluruh Allah Akbar biru. Dia boleh nampak seluruh highway yang naik ke Taif. Oh, tengok ni aku rasa sungai ni. Tengok Ni dia lah. jatuh pasal sana. Air, bawah ni air patutnya. Kabel car ni nak naik kena 100 riyal seorang tau. Dan daripada atas gunung tu, Gunung Al-Hada, ending dia akan turun kat water park ni. Siapa dah nak mandi water park tengah kejut gini. Oh, Akbar. Nampak? Cabut lagi. Banyak semua kedai-kedai Indonesia kat sini. Bakso sana, bakso sini. Coklat apa ada? Ayo. Oh, apa ada? Apa ada? Masya Allah, Masya Allah. Dubai, coklat Dubai. Halal. Halal. Alhamdulillah, alhamdulillah. Simpan dalam beg. Buah ni tak lima. Besar lima dia. Sama kau tu. Sama kau. Sedap ni. Berapa harganya? Ini 1 kilo 20 rial. Masuk 20 rial. Ada apa ni? Bubur kacang hijau, bala-bala. Bala-bala itu apa? Balawan. Oh, bakwan. Oh. Bakso. Oh, no. Oh, gift. Alhamdulillah, gift. Ada juga bakso unta ya? Bakso unta, bakso sapi. Alhamdulillah, jazakallah. Bagi kita semua gift, hadiah. Maggi ke apa? Macam pelik kan bila mi topogan. Memang rasa macam Makan. air sup Maggi. Macam Maggi ayam tu. Bukan tu asap dia. Aku rasa bakso standard kat sini macam tu kot. Bagi paste yang dah siap tu. Ya, kita makan dulu. Pandai juga dia buat kuah ni. Kicap. Bakso nak makan kicap. Tambah sikit. Oh, panas. Oh, pedih dulu. Besar kan? Besar lagi kuah kot. Belum makan lagi, boleh try lah makan bakso kat sini. Dia kenyang juga lah sebenarnya. Tapi nak kasi cakap sedap tu biasa je. Where the entrance? Oh, okay, thank you. Nak naik topogan ni kena beli tiket dia seorang 46 riyal. Kita naik topogan roller coaster dekat Taif. Bismillahirrahmanirrahim. Safety belt. Okey. Selamat tinggal. Oh, dia automatic. Topogan roller coaster, dia relax je naik atas ni, dia bergerak sendiri kalau naik. Kita boleh control benda ni. Kalau nak laju, kalau nak slow, kita boleh slow kan. Kita tolak je. Aku pernah main ni dulu dekat Vietnam tau. Tapi sekarang kita duduk dekat Taif. Kita boleh main juga. Mana tu? Cepat sikit. Laju ke? Laju! Dia buat slow memang tak best lah. Kena buat laju benda ni. Baru best. Baru adventure.
Settle. Eish. So macam mana Telur? Tobogan. Patutnya kena laju lagi. Tapi track dia pendek. Kita kontrol sendiri tu kita macam sayang kalau laju cepat sampai. Masa 2 minit je. Kan? Subscribe. Fikri Zamri. Ya. Oh, kenal lah. Tengok salah tengok. Kena selfie. Boleh jom. Nak selfie ni. Okey. Memang umrah sekali ya? Nampak umrah sekali. Kami mau selesai. Assalamualaikum. Pagi ni kita nak buat umrah lagi. Selalunya kalau mutawif ni, dia akan teman kita untuk buat umrah untuk first time je. Lepas tu second time, third time, kita kena buat sendiri. Tapi selalunya dia orang akan hantar kita pergi ke tempat mikot. Tapi kalau pergi sendiri, kita boleh mikot dekat Masjid Aisyah. Masjid Aisyah. Alhamdulillah jumpa 16 rial. 16 60. Oh. 60. Oh, okey. Sorry. Okay. 40 sorry. Oh, mahal kena scam. Dekat Grab 20 rial je, dia charge kita 60 rial. Oh ya Allah. Kena pandai nego. Pandai dia. 14 rial paling murah. Kita ambil priority sebab kita nak cepat. Nak pergi ke Masjid Aisyah ni, kita boleh ambil Uber tau. Uber ataupun Karim untuk pergi ke sana. Dia dekat je dalam 7 km je. Kalau kita ambil Uber dalam paling murah 17 rial pun boleh dapat. Tapi taksi tadi dia charge kita 60 rial. Nasib baik tanya banyak kali. Penat. Kejap 60 pandai dia. 60 bahaya. So kita try tunggu dekat bas-bas tu. Naik bas lah senang. Kalau nak book Uber, sebenarnya kita tak boleh nak pick up kat kawasan Masjidil Haram. So kita kena jalan keluar sikit. Dekat kawasan merah ni mesti Masjidil Haram. Memang tak boleh pick up langsung dalam tu. Assalamualaikum. Masjid Aisyah. Alhamdulillah. Mula-mula aku ingat kita masuk Uber ni dah selamat tau. Change because the jump 34. No. 45. 45 man. 45 pula. Because he collect the time man. Later he gives Okay. another. Oh, okay. Oh. Ini scam. Ini kuat scam ni. Tak tahulah nak cakap. Masa kita order Uber tadi 24 rial. Lepas tu sekarang jadi 45 rial. Oh, tak tahulah macam mana. Hidup tak berkat ke macam mana lah dia orang ni. Apa ni? Aku tak faham tu. Jam aku. Otak aku jatuh. Cakap dekat Google Translate, macam mana nak bagi tahu dia orang ni 45. What the heck? Tua ke muda ke sama je lah dekat Arab Saudi ni. Ini memang bukanlah ujian tapi taklah. Cari rezeki macam tu pelik aku. Aku pun tak faham. So sekarang aku tak faham. Nampak baik dah nak pergi Semai Duha. Jauh nak kena jalan balik ni. Dia drop kita yang tempat out of nowhere. Astaghfirullahalazim. Sabar. Ada hikmah di sebalik kejadian Memang perangai diorang macam tu lah. Dia saja drop kita jauh, lepas tu charge double. Minta harga lain daripada app. Kita sekarang dekat Masjid Aisyah ataupun Masjid Tanim. Ni masjid yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Kalau siapa nak datang buat umrah dalam 7 km je, dalam 20 minit, inilah masjid dia. Ada cerita sebenarnya kat sini. Dulu Siti Aisyah minta kat Rasulullah nak buat umrah. And then Rasulullah cakap suruh datang dekat sini. Sebab itulah tempat ni nama dia Masjid Aisyah. Sebenarnya nama Siti Aisyah, isteri Nabi. Jom kita pergi pakai ihram. Memang ramai orang berhenti kat sini untuk mikot. Dia orang tukar ihram apa semua, bersiap-siap sembahyang sunat semua kat sini. Dekat luar masjid ni ada macam-macam dia jual kelengkapan umrah lah. Ada kain ihram, siapa-siapa yang lupa bawa, ada tali pinggang, slipper umrah. So kalau lupa nak bawa daripada hotel, jangan risau, boleh beli dekat sini. Saya tukar ihram, kita sembahyang sunat dalam Masjid Aisyah. Cantik sebenarnya Masjid Aisyah ni. Memang besar, boleh muat ramai sangat orang tau. Klasik betul. Kan, cantik kan? Ready Telur nak umrah? Alhamdulillah, ready. Jom, niat. Umrah yang ketiga. Allahumma barik lana. Aish. Labbaik Allahumma umratan. Jom. Labbaik Allahumma umratan.
اثنين 15 Ha? اثنين 15 What is that? Berapa? 15 15? Eh, 15. Okey, boleh. Jom. Haji, 15. Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum. Ya Allah Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Alhamdulillah dah sampai depan Masjidil Haram untuk buat umrah. Allahu Akbar. Aku macam dilahirkan semula, ya Allah. Alah, botak tu yang dilahirkan semula. Okey, jom kita tengok botak pula. Sebenarnya aku nak botak juga sebenarnya. Memang dah plan lah datang sini nak botak, tapi aku ada shoot tiba-tiba. Ya. Aku ada shoot tiba-tiba tau. So macam kacau lah. Shoot tu memerlukan konti dengan yang video yang lama. So aku perlukan rambut. Dia telah memungkiri janji. Kan? Chef. برج الصفا Boleh je lagi 15 je, murah. Rukun terakhir dalam rukun umrah tahallul. Tahallul ni kita cukur sebahagian rambut kepala kita ataupun kita shave terus botak. Tapi kalau cukur botak ni Nabi doakan 3 kali tau untuk siapa-siapa yang cukur botak and dia rasa macam dilahirkan semula. InsyaAllah telur nak pergi botak sekarang. Ready tak untuk botak? InsyaAllah saya InsyaAllah Dekat dalam Safwa Tower ni ada banyak sangat kedai gunting rambut. Kita boleh datang je dekat bahagian bawah dia. Kalau tak pun dia orang yang tarik kita nanti tanya barbershop. ليلو تصوير ليلو Kam Rial? That's real, that's 10 10. तो 15 रियाल आ जाओ ये चीटिंग कर रहा है ये cheating. Dia curi customer ni. Masya-Allah. Apa ni jadi? Cheat man. Cheat man This cheat man. First I deal you. Ah. This cheat man. Cheat man. Kam Rial? 15. Kam Rial 10. Okey, kau lucu. अच्छा रियाल Dia orang berebut customer ke tapi dia orang adik-beradik jangan risau. Bagu hairdresser. हम कर रहे हैं. Ya. This Amar. Amar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Okey. Kata-kata tak Aki? Aqimus solah wa atuz zakah. Semoga berubah. Okey, amin. Dapat 3 kali pahala tau siapa-siapa yang botak ni. So, mendoakan aku juga syafaatkan aku. Kemas. Macam telur rebus. Kepala kau berlubang. Bapak ai. Bapak. Seram tu. Sedap lah itu. Aku akan pastikan malam ni kau tak aman. Kau tidurlah nanti dia akan Next time insya-Allah. You umrah lagi. Insya-Allah botak. Bukan nazar ni, bukan nazar tapi insya-Allah. Kalau nak order taksi, kita boleh keluar daripada As-Safa Tower tu sebelah tu dan jalan depan sikit sampai ke Naisan Al-Masyar Hotel. Hai, Assalamualaikum. Museum Wahyu, Kam Rial. Jabal Nur 40 40 rial. Okey. ओके 40 rial, alhamdulillah. 40 और 0 Okey. ओके قدام بروجر Vlogger. this flash seat Oh, Francis. Oh, okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fikri, Malaysia. Iya. Petang selalu lepas semayang memang ramai sangat orang. Memang susah nak cari taksi. From Bangladesh. Masya Allah, Bangladesh. That's great. Last day dekat Mekah ni kita orang decide nak pergi hiking Jabal Nur sebelum balik esok. Okey. Assalamualaikum. Ya. الكاميرا الاحترافية مسموح لها بالتصوير ولا ممنوع؟ Baru je masuk pagar terus aku kena tangkap dengan Pak Arab ni. Malaysia, from Malaysia. Allah, tak tahu sempat ke tak ni nak kejar sunset dekat Jabal Nur.
Oh lama lah kat tu tadi. Diorang punya kena permission tau nak shoot video. Petang ni kita nak tengok tempat yang paling bersejarah, tempat segala-galanya bermula, tempat dapat wahyu Nabi Muhammad SAW. Tapi dekat sini kena naik hiking dalam 3 km tau. Tadi kita orang stranded stuck dekat counter reception tu lama agak ah. Tak tahu sempat ke tak kita nak kejar sunset dekat atas. Dekat entrance ada banyak aktiviti lah, ada kedai-kedai dekat sini. Ada boleh naik unta dekat sini. Allah penat. Aywa. Where are you from? Pakistan. Pakistan, Zindabad. Where are you from? Malaysia. Malaysia. 3 tahun lepas tak ada lagi tau tangga-tangga macam ni. Memang aku naik kat kawasan perumahan orang. Sekarang dia dah buat tangga macam ni. Senang untuk kita tengok Gua Hira. Sekarang pukul 5.50. Kita orang baru je naik ni. Pukul 6 suku nanti dah matahari sunset. So macam tak sempat ni. Sayangnya. Tukar hiking. Tak hiking. Banyak yang sampah. Kenapa lah dia orang buang botol-botol sampah kat tepi ni. Sayang lah. Jom. Zik. Kan. Pasal Zik. You can do it. Satu laju. Okay, I give you one. Okay. Okay. Right. So I just have one. Sorry. Hey. Apa dia ni? No, sorry. Bahaya lah. Kalau dia nampak kita pegang makanan, dia memang akan kejar je kita. Lepas tu dia siap peluk kita, tak bagi kita go through tau. Bahaya. So next time kalau nak datang betul-betul nak buat sedekah, beli je makan banyak-banyak, bagi je kat dia orang ni. Kita orang memang sebab ada sikit je ni. Tak sampai puncak lagi tapi view kat sini memang dah cantik sangat-sangat tau. So, boleh nampak clock tower daripada sini memang cantik lah. Sikit lagi. Sebab rambut tak ada jadi berat sikit. Masya Allah, view daripada atas ni memang cantik gila-gila lah. Nampak rumah orang Arab ni dengan sunset macam tu memang cantik. Hopefully kita dapat maghrib kat atas. InsyaAllah. InsyaAllah tinggi lagi tau sebenarnya dekat atas tu. Tapi jangan risau sebab sepanjang naik ni ada orang jual-jual kat tepi-tepi ni. Ada jual buah, jual air. Terus dah hilang, tak tahu kat mana. Oh, penat. Ya Allah. Macam manalah Nabi dulu naik kat sini dan bermunajat, mengasingkan diri daripada Bani Quraisy yang jahil time tu. Malaysia. Sedekah Malaysia. Ya. Malaysia mana-mana rancak berdosa. Rancak berdosa. Boleh. Ya, boleh. Mana-mana rancak. Wah, skrip dia sama je. Nak minta hadiah katanya. Style orang kat sini, selang je beberapa langkah ada orang dia pegang penyapu, konon-konon dia sapu tempat ni. Padahal dia minta kita hadiah. Tak sapu pun masalahnya. Aku tunggu tengok dari tadi lagi. Tak sapu langsung. Dia minta hadiah je. Hadiah tu maknanya macam ni seorang lagi. Dia konon-konon pegang penyapu tapi tak ada buat apa pun. Türkiye. Malezya. Eyvallah kardeşim. Aleykümselam. Subscribe. Alhamdulillah, masya-Allah. Eyvallah kardeş. Masya-Allah. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadi görüşürüz. Dapat subscriber banyak dekat sini. La ilaha illallah. Tak sempat juga kita nak sampai waktu maghrib kat atas.
Selalu orang hike Jabal Nur ni dalam sejam ke 2 jam. Aku hike ni dalam 40 minit je baru ni. Ya Allah, ramainya. Ramainya, ya Allah. Akbar. Oh, sampai ke puncak finally. Aku berjaya hike Jabal Nur dalam masa 40 minit. Alhamdulillah. Ramainya orang. Kalaulah Jabal Nur ni tak ada apa-apa, tak ada sirah Nabi apa semua, aku confirm tak ada orang datang kat sini. Tapi sebabkan sini ada sirah Nabi, berjuta orang nak panjat Bukit Jabal Nur ni, nak tengok sirah Nabi tu. Kalau korang tak nampak, dia angkat kamera 10 kg naik atas sini. Satu tangan. Itulah. Assalamualaikum. Itu Turki ah? Turki ah. Masya Allah. Okey, ramai orang Turki ah. Saya Singapura satu. Oh, Singapura juga. Where are you from? Turki. Turki also. Dagestan. Can you help me? На русском рассказывай. My name is Fikri. My name is Idris. Idris. Shamil. Abdurrahim. Abdurrahim. Oh, view daripada atas ni memang cantik sangat-sangat. Boleh nampak straight clock tower daripada sini. Walaupun dah malam, ramai sangat orang dekat bawah ni. Dah macam pasal malam lah. Padahal ni kat atas puncak bukit tau. Bayangkan kalau tak ada Rasulullah yang naik kat atas ni dulu, mesti tak ada orang kat sini sebenarnya. Kan? Confirm. Manja. Tingginya nak naik ke mana? Ya Allah. Tempat apa ini? Naik atas ni gayak gila ni. Aku bangun sekejap tu. Ya Allah, gitu dunia. Dekat bawah tu yang orang berebut nak masuk tu sebenarnya Gua Hira, tempat yang mana sejarah dunia berubah. Dekat situlah Nabi Muhammad dapat wahyu pertama di dunia, bila mana Nabi Muhammad asingkan diri daripada seluruh orang Mekah ni. Sebab orang Mekah ni zaman dulu memang sembah berhala lah apa semua. Nabi Muhammad datang kat sini bersendirian bertahun-tahun tau. And time tu juga malaikat Jibril datang peluk Nabi Muhammad daripada belakang, and then dia cakap, "Iqra." Ayat Al-Quran pertama turun dekat sinilah. Dan sejak tu Islam mula berkembang sampailah pernah menakluki 2/3 dunia. Tempat yang paling bersejarah. Tapi dekat sini ramai sangat orang tau. Ramai sangat-sangat. Kita orang memang tak dapat turun pun kat bawah tu. Sebab kalau turun maybe ambil masa 2-3 jam tau. Dulu aku pernah turun sebenarnya dalam tu. Dia kecil sangat gua tu. Tapi dia ada satu lubang yang boleh tengok Kaabah straight daripada Gua Hira ni. Memang cantik lah. Cuma sekarang ramai sangat. Memang susah nak turun. Kita bayangkan Nabi dulu naik atas ni dengan tak ada kemudahan, tak ada hiking shoes, dengan batu-batu, tak ada tangga macam ni, untuk mengasingkan diri daripada rakyat Mekah yang jahiliah zaman-zaman dulu. Atas ni lah Nabi bertafakur sorang-sorang. Semayang kat bawah ni je. Sebenarnya semayang ni boleh kat mana-mana je semayang. Tak perlu cari masjid pun. Boleh semayang kat atas gunung, tepi-tepi tu, tepi mall, semua boleh. Memang betul lah orang cakap, doa dekat Mekah ni sangat-sangat mustajab tau. Almost 90%, almost 100% lah. Aku punya hajat dekat Mekah ni tercapai lah. Macam wah, best lah sebenarnya bila kita rasa Allah dengar kita apa yang kita cakap. Aku first time datang umrah ni tahun 2022. Time tu aku memang tak ada duit pun. Aku memang ada niat sangat nak bawa family aku pergi umrah sebelum aku kahwin tau. Sebelum aku ada tanggungjawab lain dengan isteri, aku nak bawa ayah aku, mak aku, adik aku pergi umrah. And aku tak ada duit langsung masa tu. Aku tak tahu macam mana kenapa aku pergi daftar je walaupun aku tak ada duit. And then sampailah hari yang aku kena bayar tu. Tak silap aku dalam dekat 30,000 kot, 28,000 macam tu. Memang aku tak ada duit, aku jam. Kenapalah aku daftar macam ni tapi aku tak ada duit. Sampailah hari last nak tutup bayar tu, tiba-tiba pam aku dapat job. Aku dapat job yang harga sama dengan package umrah tu. Aku macam Allah sambut. Allah sambut. Walaupun aku tengah tak ada duit time aku daftar, tapi time nak pergi tiba-tiba ada duit.
Sampai kat Mekah tu, aku doa pula. Nanti aku ada isteri, aku nak bawa isteri aku datang umrah pula. Tarikh yang sama tahun depan tu, aku dah kahwin, aku dapat sponsor dengan isteri aku, dengan wife aku untuk pergi umrah lagi. Macam, start dari tu aku perasan, kalau niat kita baik, insyaAllah Allah akan tunaikan tau. And then masa aku dengan wife aku tu, aku doakan aku nak bawa kawan aku pula datang sini. Pak, member ni sampai. Member botak ni boleh sampai kat sini. Masya Allah, umrah. Kita orang plan nak pergi DIY je asal-asal. And then kita orang dah beli flight ticket apa semua, beli Aku runsing juga beli visa sendiri apa semua. Tiba-tiba kita orang dapat email daripada MKM Travel. Dia nak sponsor trip kita kali ni. Terima kasih MKM. Memang Allah pemudahkan semuanya tau. Dia memang daripada niat je. Senang je Allah bagi kat dia macam tu. Sama tak macam aku niat nak datang sini. Masalahnya dia ni, aku dah ajak 3 tahun lepas. Dia cakap tak ready lah sebenarnya. Alhamdulillah kali ni Allah readykan hati dia. Dia macam dia kata kan, ready ni bukanlah sebab semua benda yang orang kata takut ke benda ke tak. Ready ni disebabkan kadang tanggungjawab, kadang benda urusan dunia ada yang tak settle lagi ke benda. Kita nak ready kat situ dulu lah. Doa rezeki bukan duit je. Rezeki ni macam-macam jumpa orang baik. Pak Muntawih telur. Doakan aku kan. Mana tahu jadi mutawih. Ramai member-member kita orang, bila kita orang ajak datang sini, dia cakap macam takut tak ready lah, takut dia rasa banyak dosa. Lepas tu dia takut tak nampak Kaabah, ada kaki mastika ada orang ni. Tapi sebenarnya kalau nak cerita pasal banyak dosa tak nampak Kaabah, Abu Jahal lagi jahat tau. Kalau Allah dah jemput kita, insya-Allah dengan apa cara sekalipun, mungkin kita tak ada duit time tu, Allah jemput juga. Tapi semua benda ni bermula dengan niat. Kalau niat kita baik, insya-Allah Allah akan tunaikan. Macam aku niat je dulu nak datang, tapi tak sangka tahun ni dapat. Benda ni lah yang Nabi kita pernah lalui dulu. Sekarang ni kita sendiri rasa. Kita sendiri. Langit yang sama ni, langit yang Nabi pernah tengok zaman dulu dekat atas Jabal Nur ni, best lah sebenarnya buat umrah ni. Dia memang bukan sahaja macam pergi ibadah semata-mata. Memang datang sini untuk ibadah, jangan salah faham. Tapi kita datang sini untuk kuatkan iman kita juga, untuk tengok, menyelusuri sirah Nabi. Nabi pernah pergi sini, Nabi pernah pergi sini. Sebelum ni kita baca dalam buku je kan. Baca buku dalam cerita, ustaz-ustaz cerita. Tapi bila datang sini kita lagi faham tau. Kita lagi faham, kita dapat tengok macam mana Nabi berdakwah untuk sebarkan Islam. Serius best. Sekarang pukul 10 ke 10. Esok pagi pukul 10 pagi kita kena check out pada hotel, balik ke Malaysia. Rasa macam confirm kita akan rindu lagi kat sini. Walaupun kita rasa macam datang sini, aku nak makanan Malaysia, aku tak nak makanan Arab. Tapi tengok tahun depan confirm akan rindu lagi kan. Kalau ada rezeki, aku doakan semua orang yang tengok video ni dapat sampai kat sini, dapat rasa macam mana kita rasa masa tengok Kaabah, masa ziarah-ziarah apa semua. Amin. Terima kasih subscribe, kita jumpa next time. Bisa dia kilat. Apa sebab kau nangis? Apa sebab? Cerita share. Tak tahu bila lagi aku boleh datang sini. Itu je. Confirm akan rindu lagi view ni. Ya Allah. Aku rasa macam tak dapat nak beratur nak masuk dalam Gua Hira tu sebab memang ramai sangat. Kalau boleh memang nak masuk, nak tengok macam mana sekarang tau. Tapi rasanya kalau beratur makan sejam 2 tu. Kita orang macam rushing juga ni sebab esok nak balik dah. Assalamualaikum. Macam-macam ada jual kat sini. Macam manalah dia bawa naik semua barang-barang ni. Sejuk tak tahan lah. Jom. Telur memang 100% bertukar jadi orang lain. Aku tak kenal daripada belakang. Memang kita datang Mekah ni untuk ibadah, tapi bagi aku, ziarah tempat-tempat macam ni buatkan kita lebih kenal dengan Nabi kita. Semoga semua yang tengok video ni akan dapat rasai sendiri pengalaman ni suatu hari nanti.